Naik. Naik kan? Ciao. Naik. Strike. Strike. Geng. Kepala air, geng. Tiba-tiba datang besar. So, kita kena gerak. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita baru sampai dekat spot. So, kalau boleh tengok, kita akan naik ke hulu nanti. Dan kali ini trip aku bersama dengan Farouk. Kita bersama dengan Tuan Tanah. Tuan Tanah. Harap-harap ada hasil itu. Dan bersama dengan seorang lagi angler, iaitu Ken. Ken yang Ken lah hari ini. Harap ada manis-manis tu. Haraplah ada manis. Okay, gulak. So hari tu trip kami 3 orang je lah. So pada hari itu cuaca elok, dari semalam tak hujan, air dia betul-betul jernih, geng. Air dia jernih. So harap-harap ikan tak nampak kita, geng. Jadi jom kita kas. Okay, geng, jom kita meraduk ke hulu. Oh, agak bawah ni, agak dalam sikit. Sekarang dah pukul 11.55 minit. So 5 minit lagi dekat nak pukul 12. Kita belum ada strike lagi. Cuma ada sekali samaran tapi tak lekat. Lepas tu memang belum ada samaran apa-apa pun. Mungkin air terlalu jernih, geng. So tak apa, kita cuba. Sebab masa pun masih panjang lagi. Baru setengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Kali ini kita dapat lesen, geng. Lesen kita, geng. Tiga belang. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Lesen pertama kita selesai. Iya. Sebarau 3 belang. On spoon untuk 1, 7 gram. Mantap. Oh, 3 belang. 3 belang. 3 belang. Iya, 3 belang. Hah?
Steady, steady. Steady. Steady, steady. Ken, mantap Ken. Tarik Ken, tarik. Slow ah, slow, slow. Sebarau dok. Barang. Dua lain kah? Dua lain. Mak tepi dok, mak tepi dok. Woi, besar. 3 tu. 3. Kalau. Sekejap ah. Finally, bro. Oh steady Ken, 3 belang. Tahniah Ken. Steady Ken. Ken, ambil dulu Ken tengah. Ha, 3 belang ah. Ada juga besar tu. Okey. Besar Ken. Nampak jari ah. 3 belang. On spinner ah. Ah, spinner. Spinner apa gram tu? Tu 5 kah? 5. 3, 4 Terbaik lah. Terbaik. Mantap. Okey. Kita release. Release. Okey dah, dah. Okey, ready. Ui. Hey, jalan lagi. Mantap. Strike off merah. 3 belang. On popper. On popper eh. Oh. Okay, sorry. Kena mata. Harap hidup lah. 3 belang ah. Mantap. Kanin. Takut. Nah, dia ada alas perut nak. Okey, selepas kita makan, kita repeat lagi ya. So, jom. Tiga belang lagi. Ya, 3 belang. Steady. Oh, ya. Lawan arus. Yes. Inilah. Lesson ketiga. Woi, strike yang ketiga. Yeah. Aduh, steady lah Ken. Sure. Tenang. Oh, Tenang. ya baru hook up nah. Nama apa? Jap, Dah. dah. Leceh. 3 belang. Din, barang baik Din. Sabar. Sabar, ada. Cek. Okey dah. Mat.
Untuk tiga. Tiga belang je lah. 3 belang juga. Semua lesen 3 belang itu. Aman lah. Tapi nang motif memang cari tok lah. Oh, Cuma bagus. kan? Untuk tiga strike. Ada. Okey. Hanya 3 saja. 3 kap habisnya mulutnya. Hujan jam dah. Nya keliru ah. Yang keliru. Rilis. Ini. Alright. Siap. Strike. Nice. Ken. Tiga belang. Oh. Strike yang ketiga. Ya. Belang. Resen kita 3 belang on. Spoon Tok Wan 7 gram. Sabar. Okey, kita rilis. Mantap. Aku punya daun meletup. Sekarang hari dah hujan, geng. Kat hulu. So, korang tengok. Gelap. So, kita kena hati-hati ya. Risau kepala air, geng. Contoh tadi loh, boleh enggak? Naik. Naik, Ken. Ciao. Naik. Geng. Kepala air, geng. Tiba-tiba datang besar. So, kita kena gerak. Kita kena lari dulu. Air dah datang, geng. So, kita kena gerak. Jambatan ke-2. Okey, kita on the way balik. Sebab dah tak boleh mancing. Air tiba-tiba besar, kepala air, geng. Nasib baiklah kita lepas. Air besar. Jadi tak boleh mancing ah. So total yang kita dapat 6 ekor, iaitu ikan seberau 3 line. Okey, nampaknya video kita sampai di sini saja pada petang ni. So kita tak dapat mancing lagi lah, sebabkan air, kepala air turun. So air keruh dari hulu. Masing-masing ada dapat lesen lah. Sebarau 3 belang ah. Iya. Steady ya. Ini memang steady. Okey. Sehingga kita bertemu lagi di next video akan datang. Sekian daripada aku, Ubed Fishing. Assalamualaikum.